Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para peserta serta rakan-rakan yang hadir pada hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti program Komuniti Kesedaran Teknologi Angkasa melalui tayangan filem Interstellar. Sebelum program diteruskan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terlibat. Yang pertama, saya Nur Erina Syafia binti Aziz. Seterusnya, Wan Amira Syaziana binti Wan Muhammad Buhari, Nur Hidayah binti Azian, Nur Amira Batrisha binti Zawawi dan juga Nur Anissa binti Sazwan. Hadirin yang dihormati, teknologi angkasa merujuk kepada penggunaan sains dan teknologi untuk meneroka serta memahami ruang angkasa. Teknologi ini melibatkan pembangunan satelit, roket, stesen angkasa dan juga pelbagai peralatan yang digunakan untuk tujuan penyelidikan serta komunikasi. Pengetahuan tentang teknologi angkasa penting kerana ia menyumbang kepada kemajuan dalam bidang telekomunikasi, navigasi, ramalan cuaca dan juga pemantauan alam sekitar. Selain itu, teknologi angkasa juga membantu manusia memahami alam sekitar dengan lebih mendalam. Oleh itu, pendedahan kepada teknologi angkasa dapat meningkatkan minat dan kesedaran masyarakat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Objektif program hari ini ialah memupuk minat peserta terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM melalui aktiviti tontonan filem Interstellar. Seterusnya, meningkatkan pemikiran kritis peserta dengan mengaitkan konsep sains dan teknologi angkasa yang dipaparkan dalam filem dengan aplikasi dunia sebenar. Akhir sekali, memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep asas serta kepentingan teknologi angkasa dalam kehidupan seharian. Well, my dad was a farmer. Like everybody else back then. Of course, he didn't start that way. Terima kasih kepada semua peserta atas perhatian yang diberikan sepanjang tayangan filem. Kini, kami ingin menjemput beberapa peserta untuk berkongsi pandangan dan pengalaman mereka. Assalamualaikum, nama saya Syafin. Saya berasa sangat bertuah sebab dapat berpeluang menyertai program angkasa ni dan NASA, di mana program ni sangat penuh dengan ilmu dan saya dapat pengalaman baharu. Selain itu, saya juga berasa program ini telah membuka mata saya tentang perkembangan teknologi angkasa lepas dan kepentingannya kepada dunia moden. Assalamualaikum, jadi saya salah seorang peserta. Program ini membantu saya memahami dengan lebih jelas tentang konsep teknologi angkasa dan kepentingannya kepada masa depan manusia. Tontonan filem Interstellar juga meningkatkan minat saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerokaan angkasa lepas. Melalui program ini, saya dapat melihat bagaimana teknologi angkasa boleh digunakan untuk menyelesaikan cabaran yang dihadapi manusia. Filem yang ditayangkan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan rasa ingin tahu saya terhadap bidang angkasa. Program ini memberikan pendedahan yang bermanfaat tentang perkembangan teknologi angkasa serta peranannya dalam kehidupan manusia. Sesi tontonan filem Interstellar membantu saya memahami beberapa konsep sains dengan lebih mudah dan menjadikan saya lebih berminat untuk mendalami bidang angkasa pada masa akan datang. Seterusnya, bagi mewakili pihak penganjur, saya ingin menjemput saudari Anissa dan Shana selaku ahli kumpulan program ini untuk berkongsi refleksi beliau. Pada pendapat saya, penggunaan bahan visual tambahan seperti video pendek atau infografik boleh membantu peserta memahami konsep saintifik yang dipaparkan dalam filem dengan lebih jelas.
Bagi saya pula, penyertaan aktiviti interaktif seperti kuis atau permainan berkaitan teknologi angkasa dapat meningkatkan pelibatan dan minat peserta. Berakhirnya sesi refleksi tadi, maka berakhirlah program komuniti kesedaran teknologi angkasa melalui tayangan filem Interstellar. Pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada semua peserta atas kerjasama dan pelibatan yang diberikan. Semoga program ini dapat meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan juga minat kita terhadap teknologi angkasa. Sekian, terima kasih.